Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Andi Jadi, wartawan anda dari TVPSS Samarkand. Pada hari ini, tanggal 17 bulan 3 2025 telah berlangsungnya majlis perasmian program Pusat Sumber Semester yang dirasmikan oleh Komisi Semester iaitu Tuan Mas Rawi. Program ini merupakan program tahunan yang dikendalikan oleh Pusat Sumber Semester. Program pada tahun 2025 ini akan mengadakan berbagai aktiviti yang dapat mendekatkan murid-murid dengan pusat sumber sekolah di samping memupuk minat murid dalam permainan bahasa. Diharapkan program yang akan dilaksanakan ini akan dapat mencapai objektif yang diharapkan. Pada tahun ini telah diisi dengan pelbagai aktiviti tujuan mendekatkan murid-murid dengan pusat sumber sekolah di samping memupuk minat murid dalam permainan bahasa. Aktiviti yang telah dianjurkan pada minggu ini ialah boat truck dan ultimate petting zoo. Pada hari ini, 21 Mac 2025 merupakan hari terakhir bagi program Pusat Sumber Sekolah yang diadakan sepanjang minggu ini. Diharapkan program yang dijalankan ini dapat mencapai objektif yang diharapkan. Di atas bulan. Izinnya ampun Allah. Raja ampun raya berkeliaran. Lama berkejap. Lama. Kita akan malas beribadah. Kita akan malas beribadah. Ya. Itu berakhirlah sudah serba sedikit liputan aktiviti yang dijalankan bersempena Minggu Pusat Sumber. Semoga semesta akan kekal berkomitmen dalam menjalankan program-program yang dapat memberi kebaikan dan sokongan kepada murid-murid semesta. Itu saja video liputan pada kali ini. Terima kasih atas kesudian masa anda untuk menonton video dari tim TVPSS pada kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel TVPSS Mesra. Saya Putri Dania, wartawan dari TVPSS Mesra. Bye-bye.